Hello guys, so episod kali ni kita akan bahas game Ultimate Legend of Heroes 2 Legend of Heroes 2 kerana dia akan keluar tak lama lagi di Play Store guys. Yes, tak lama lagi guys. Iaitu kalau korang boleh play ni guys, play register untuk download dia guys. Okey, di sini aku akan bahas setiap gambar yang ada. Pertama, gambar Ultraman Decker Dynamite Type. So di sini gambar ni menarik perhatian saya kerana menurut saya Ultraman Legend of Heroes 2 ni kali ni dia ambil updatean dari Ultraman Decker lah. So kita akan spin untuk dapatkan Decker Dynamite Type tu sendiri. Next kita akan bahas tentang karakter Ultraman yang ada di sini. Iaitu kita ada nampak ada Zero Beyond, Ultraman Belial, Taiga, Taiga yang warna kuning tu lah guys. Lepas tu ada Ultraman Leo, ada Ultraman of Origin, macam of Original sebelum of Origin Ini macam mana of warna merah lah, lebih senang sikit guys. Zero, Ginga, Zack, ada Taiga, ada Fuma dan Titas. Harapan untuk game ni ialah jangan banyakkan harapan lah untuk game ni, sebab kita tahu nanti diorang boleh hack atau hack untuk tukar skrip apa semua kan. Jadi korang boleh tengok kejadian dia macam Ultraman Legend of Heroes 1 ataupun Ultraman Fighting Heroes. Fighting Heroes lah, tak silap saya. Yang game lagi satu yang Ultraman dah keluarkan kat global. So harapnya jangan kecewa untuk game ni kerana saya pasti tahu update dia masih tak sampai China sekarang. Dia masih update Ultraman Decker Dynamite Type. Tapi kita tunggu saja daripada developer untuk game Ultraman 1 ni. Jumpa lagi di next episode. Bye.